Hai, selamat datang ke kawasan beriklim Siberia. Saya Lena, seekor berang kutub yang tinggal di sini. Tahukah anda bahawa kawasan iklim Siberia meliputi dua kawasan yang sangat luas di utara Asia dan Eropah? Di utara Asia, kawasan iklim Siberia meliputi sebahagian besar wilayah Rusia. Di utara Eropah pula, kawasan iklim Siberia meliputi negara Poland dan Jerman. Kawasan beriklim Siberia mengalami musim panas yang pendek dengan suhu antara 15 darjah Celsius sehingga 20 darjah Celsius. Musim sejuk pula adalah antara 6 hingga 8 bulan dengan suhu antara negatif 17 hingga negatif 5 darjah Celsius. Musim bunga dan musim luruh adalah sangat singkat. Julat suhu tahunan adalah sangat besar, iaitu antara 30 hingga 50 darjah Celsius. Jumlah kerepasan tahunan di kawasan beriklim Siberia adalah kira-kira 500 mm. Pada musim sejuk, kerepasan turun dalam bentuk salji. Angin barat daya di selatan Siberia membawa udara panas dari Asia Tengah dan Timur Tengah. Antara tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di kawasan iklim Siberia adalah seperti pokok pine merah, pokok paper birch dan pokok dahurian larch.